Sebelum lahirnya Malaysia dan Indonesia, wilayah Nusantara pernah menjadi pusat tamadun yang kaya dengan sejarah dan peradaban yang gemilang. Nusantara bukan sekadar gugusan kepulauan yang luas, tetapi ia merupakan tempat bersemaraknya kerajaan-kerajaan hebat yang menguasai perdagangan, politik serta kebudayaan. Sejak zaman awal, kawasan ini telah menjadi laluan utama perdagangan antara India dan China, menjadikannya tempat yang strategik bagi perkembangan tamadun yang maju. Dalam penulisan ini, kita akan meneroka sejarah beberapa kerajaan besar seperti Funan, Sriwijaya, Majapahit dan Kesultanan Melayu Melaka yang telah membentuk lanskap politik dan budaya sebelum wujudnya negara-negara moden seperti Malaysia dan Indonesia. Salah satu kerajaan terawal yang mendominasi Nusantara ialah Kerajaan Funan, yang wujud sekitar abad pertama hingga abad ke-7 Masihi. Walaupun pusat pentadbirannya terletak di Indochina, kini Vietnam dan Kemboja, kerajaan ini mempunyai pengaruh yang besar di semenanjung Tanah Melayu. Menurut catatan Cina, Funan merupakan sebuah kerajaan maritim yang menguasai perdagangan antara India dan China. Para pedagang dari India membawa pengaruh Hindu dan Buddha ke wilayah ini, yang akhirnya diterapkan dalam sistem pemerintahan dan budaya masyarakat tempatan. Funan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, dengan pelabuhannya menjadi tempat persinggahan utama bagi kapal-kapal yang berlayar di antara dunia barat dan timur. Kerajaan ini juga memiliki sistem pentadbiran yang teratur serta keupayaan ketenteraan yang kuat. Namun, sekitar abad ke-7, Funan mengalami kemerosotan akibat serangan daripada kerajaan bawahan mereka sendiri, iaitu Chenla, yang akhirnya mengambil alih kawalan wilayah tersebut. Selepas kejatuhan Funan, Nusantara menyaksikan kebangkitan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Sriwijaya, yang wujud sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13, terkenal sebagai empayar maritim yang menguasai laluan perdagangan utama di Selat Melaka. Kejayaan Sriwijaya banyak bergantung kepada kawalan mereka ke atas perdagangan rempah, emas dan sutra, menjadikannya antara pusat perdagangan paling penting di Asia Tenggara. Selain sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ramai Sami dari China, termasuk I Ching, singgah di Sriwijaya sebelum meneruskan perjalanan mereka ke India untuk mendalami ajaran Buddha. Kerajaan ini memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Buddha ke seluruh Nusantara dan Asia Timur. Namun, kegemilangan Sriwijaya mula pudar selepas serangan besar daripada Kerajaan Chola dari India pada abad ke-11. Serangan ini melemahkan kedudukan Sriwijaya dan membuka ruang kepada kemunculan kerajaan lain seperti Majapahit untuk mengisi kekosongan kuasa di rantau ini. Sekitar abad ke-13, muncul sebuah lagi kuasa besar di Nusantara, iaitu Kerajaan Majapahit. Berpusat di Jawa Timur, Majapahit adalah antara empayar terbesar dalam sejarah Asia Tenggara, dengan wilayah kekuasaannya yang dikatakan meliputi hampir seluruh Nusantara, termasuk Sumatera, semenanjung Tanah Melayu, Borneo, Sulawesi, dan sebahagian Filipina. Majapahit mencapai kemuncak kegemilangannya di bawah pemerintahan Patih Gajah Mada, seorang pemimpin tentera dan penasihat utama kerajaan. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, di mana beliau bersumpah tidak akan menikmati kesenangan dunia sehingga berjaya menyatukan Nusantara di bawah pemerintahan Majapahit. Dengan strategi ketenteraan yang berkesan, beliau berjaya menundukkan banyak kerajaan kecil dan memperluaskan empayar Majapahit. Namun seperti banyak kerajaan besar lain, Majapahit tidak dapat bertahan lama. Pertelingkahan dalaman serta kemunculan kerajaan-kerajaan Islam
menyebabkan pengaruh Majapahit semakin berkurangan. Menjelang abad ke-16, Majapahit runtuh dan banyak golongan bangsawan serta masyarakatnya berhijrah ke pesisir pantai dan wilayah lain, membawa bersama mereka unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha yang masih dapat dilihat dalam budaya Jawa moden. Dengan kemerosotan Majapahit, Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai kuasa baharu yang dominan di Nusantara pada abad ke-15. Diasaskan oleh Parameswara, seorang putra dari Palembang yang melarikan diri dari serangan Majapahit, Melaka berkembang pesat menjadi pusat perdagangan yang paling penting di Asia Tenggara. Kejayaan Melaka bukan sahaja terletak pada lokasinya yang strategik di Selat Melaka, tetapi juga pada sistem pentadbirannya yang tersusun serta hubungan diplomatik yang erat dengan kuasa-kuasa besar seperti dinasti Ming dari China dan Kesultanan Uthmaniyah. Melaka menjadi pusat penyebaran Islam di rantau ini dengan ramai pedagang Arab India dan Parsi membawa agama Islam ke Nusantara. Pengaruh Islam yang berkembang pesat di Melaka turut mempercepatkan kejatuhan agama Hindu-Buddha di rantau ini. Namun, kehebatan Melaka tidak bertahan lama. Pada tahun 1511, Portugis menawan Melaka, menyebabkan ramai pedagang dan ulama Islam berpindah ke wilayah lain seperti Johor, Aceh dan Brunei. Kejatuhan Melaka menandakan berakhirnya satu era kegemilangan kerajaan Melayu klasik, tetapi warisannya masih berterusan dalam bentuk kesultanan-kesultanan lain yang muncul selepasnya. Meskipun kerajaan-kerajaan ini telah runtuh, pengaruh mereka masih dapat dilihat dalam budaya, bahasa, dan adat resam masyarakat di Malaysia dan Indonesia hari ini. Sistem pemerintahan beraja yang masih diamalkan, seni bina tradisional, serta nilai-nilai kesopanan dan kebersamaan dalam masyarakat Nusantara adalah antara warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan lama ini. Sebagai contoh, konsep pemerintahan dalam Kesultanan Melayu Melaka masih diterapkan dalam institusi beraja di Malaysia. Bahasa Melayu yang berkembang pesat ketika zaman Melaka sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi, kini menjadi bahasa utama di Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Begitu juga dengan unsur seni dan budaya Jawa yang banyak dipengaruhi oleh zaman kegemilangan Majapahit. Sejarah kerajaan-kerajaan lama di Nusantara adalah bukti bahawa sebelum lahirnya Malaysia dan Indonesia, tanah ini telah lama menjadi pusat tamadun yang hebat. Funan, Sriwijaya, Majapahit, dan Melaka adalah antara kerajaan yang telah meletakkan asas kepada perkembangan budaya dan peradaban di rantau ini. Kejayaan dan kejatuhan mereka memberi pengajaran tentang kepentingan kestabilan politik, kekuatan ekonomi, dan keterbukaan terhadap perubahan budaya. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat lebih menghargai warisan nenek moyang kita serta mengambil iktibar untuk masa depan yang lebih gemilang.